Okey, saya dah guna yang dari first time saya guna, tapi saya guna yang medium light tau. Medium light pun alhamdulillah tengok kulit saya. Dulu lagi tebal dia punya kusam ni, dia punya kopam ni kan, warna yang macam ni, kulit-kulit ni kan. Tapi alhamdulillah dia dah makin slow. So kali ni saya nak guna yang ni pula. Ini botol yang kedua saya lah, medium. Saya pilih yang medium. Kita tengok. Okey. Okey, ini dia baru sampai saja. Kan, tak buka lagi pun. Okey, ni rupa dia. Okey, ni pun tak buka lagi. Baik, kita tengok perbezaan dia. Memang best lah. Saya suka sangat sebab saya sendiri guna. Memang alhamdulillah kan, pada kulit saya lah yang lah remaja purba ni kan. Korang yang muda-muda patut guna. Kan, ni rupa dia. Ambil sikit kan, tak dekat tangan ni sikit. Okey, macam ni dah cukup dah, memadai dah. Okey, sapu. Okey, kita tengok sebelah je dulu. Nanti korang nampak beza dia. Okey, pakai dengan tak pakai. Okey. Okey. Dia tone tau. Dia ikut tone kita punya kulit tau. Cepat. Kesan dia tak berminyak dan dia water based. Mesra uduk ni. Itu yang saya suka. Okey, tengok sebelah, saya sapu sebelah saja. Nampak dia ikut terus tone kulit tu. Alright. Tengok, saya sapu sebelah je ni. Nanti korang tengok dia ikut tone kulit. Yang pertama lah di Malaysia, teknologi sunscreen, dia ikut tone kulit kita. Okey. Tu saya pakai sikit je tu. Okey. Tengok. Sebelah sini saya tak sapu Saya nak tengok, nak bagi korang nampak beza dia. Sapu dengan tak sapu. Okey, nampak tak? Okey. Okey, nampak tak beza dia? Ni saya sapu, sebelah saya sapu. Okey, ni yang tak sapu. Nampak tak? Best kan? Dia cepat. Kesan dia cepat, nampak dia dah tone, ikut tone kulit kita lah. Ni ke botol kedua saya guna lah. Alhamdulillah. Okey, korang semua patut cuba. Alright, Assalamualaikum. Nampak tak? Licin tak muka? Tak pakai apa-apa filter ni. Hari ni saya pakai NRF lagi, tapi saya pakai coat medium lagi hari ni. So nampak tak finishing dia? Saya actually kulit light, tapi saya saja je pakai coat medium. So biar walaupun dia coat medium, dia tetap blend well ikut skin tone. Kalau awak memang kulit medium betul, awak pakai medium, dia akan blend ikut skin tone medium awak. Bukan dia cerah macam ni. So that's why NRF ni dia beza sikit dengan yang lain. Walaupun awak pilih coat medium, awak kulit cerah, dia akan blend well. Tapi kalau awak kulit macam medium, awak pakai light, dia akan lagi nampak menyelah muka. Tapi saya nak muka saya nampak biasa-biasa je. Perempuan dia sukalah lebih cerah, lelaki dia suka muka nampak relax, santai macam tu je. So lelaki perempuan bila pakai NRF, jangan lupa pakai.